sakit perut, sakit tak boleh tahan. Pucuk moringa, daun kelo. Ambil pucuk begini, ambil daun dia, kemudian kita ramas-ramas dia sampai dia keluar jus, dia keluar air daun ni. Ambil air daun ni, tumbuk pun boleh, buat dekat tapak tangan pun boleh. Yang bagusnya tapak tangan. Kita buat begini sampai dia keluar air. Jadi air itu kita perah, nampak? Air itu kita perah, dia dah mula nak keluar air, nampak? Basah. So, ambil air ini dalam satu bekas, kemudian kita letakkan sedikit garam kasar. Garam kasar sahaja. Letak garam kasar, kacau dia sekejap dan minum. Sakit perut akan berhenti dalam masa terdekat. Dia membantu kita daripada sakit perut. Ini sakit perut tapi dia tak cirit, dia tak pergi ke toilet. Sakit saja dia tak tahan. Ini yang paling mujarab dan cepat mengatasi masalah sakit. Okey, wallahi astagfirullah.